Selamat petang guys. Apa khabar semua? So, hari ni aku pergi jalan-jalan naik motor kres kat kampung. Macam biasalah, view kampung je. View kampung macam ni lah petang-petang. Sekarang aku berada dekat Kelantan. Ni view Kelantan lah. Jalan tak sibuk sangat. Inilah view dia. Sawah padi apa semua. Boleh lah nak healing petang-petang kan. Tengok view, hilangkan stres. Biasanya dekat sini ada orang lumba motor. Aku tak pasti lah ada orang lumba ke tak hari ni. Ni apa halnya ada lubang. So kalau ada orang lumba motor pun aku takkan duduk lama lah. Sebab tak nak lepak dekat sana. Masa muda-muda dulu dah habis lah. Masa zaman-zaman rempit dah habis lah. Ni zaman santai-santai. Gitu. So far naik motor standard bagi aku tak beberapa enjoy lah. Tak enjoy sangat lah macam motor modi. Kalau motor modi best. Layan bunyi, layan top speed tu tak lah. Just layan bunyi lah. Macam tu lah. Layan bunyi. So gitulah. Bila kita naik motor modi kan, rasa dia lain macam tau. Dia rasa macam best. Naik hari-hari pun tak apa. Naik tiap-tiap petang pun tak apa. Motor modi best gila. Tapi kalau naik motor standard, nak naik pun rasa malas. Macam tu lah. Itulah beza dia. Tapi motor modi ni selalu rosak. Macam kalau selalu rosak tu turn off lah sikit. Macam tu lah. Lagi nak kena keluar modal nak repair. Cantik tak view kat sini? Jalan dekat sawah padi. Cantik lah. Bagi aku cantik lah view kat sini. Ni motor ni jam 4 naik 70 pun dah mengerang. Dah pula sebanyak lah ni. Motor standard mana maunya. Rasa aku kena beli motor lain lah untuk buat video ni. Beli Double R ke, RZ ke. Motor yang ramai orang suka. Mungkin lah. Aku pun suka juga motor tu ni. Dapat naik RZ ke, 125 ke. Okay juga. Kita buat video kan. Naik petang-petang. Jalan dekat sini jalan straight je. Sekejap lagi aku nak patah balik lah dekat sana. Dekat depan sana. Ni dia guys, view kampung. Sawah padi. Ni pun sawah padi juga. Aku dah lama dah tak lalu jalan sini. Sebab rumah aku bukan kat sini lah. Dari tempat sini dengan rumah aku jauh. Ni tempat nak jalan-jalan ni, nak healing. Healing sambil naik motor lah. Okay guys, yang mana belum subscribe lagi channel aku, boleh subscribe guys. Bantu aku untuk dapatkan 1000 subscriber minggu ni. Okay guys, so jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye guys.